Bunyi je, dengar bunyi je. Besok baru boleh tengok bunyi. Besok baru bunyi. Main bunyi dulu, besok baru boleh main handphonenya. Nah, pegang. Dengar bunyi dulu, dengar bunyi Ultraman dulu. Jam, kenapa Jam? Allah. Alah, handphone Jam dah rosak. Ke tadi papa yang nak telefon je. Tadi kan papa langgar. Mana dia? Tadi papa tak langgar. Tak langgar. Langgar pula. Tadi dia pakai telefon. Kakak ni lucu. Tarik kot, dia punya lenggang. Lepas tu kakak pegang. Dia papa pecah tu. Terus. Dia macam kakak lah tak boleh pegang tempat tu. Ada pun kakak lagi tu. Pakai muka kakak lepas ni. Lepas ni kena pakai muka kakak lah main. Nanti repair lah, repair. Nanti repair lah. Nanti repair. Tapi kau tak nak buat macam mana? Nak beli baru? Tunggu Jam dapat gaji lah. Kalau nak yang ni pakailah. Jam, cuba bawa tenang. Tak. Kalau Jam nak yang ni juga, kena repair lah. Tak nak repairnya lah. Kena repairnya lah. Tak, Jam nak handphone Jam kan? Kalau nak yang ni, nanti Papa repair lah. Nanti kalau Jam nak ni juga, Papa repair. Guys, handphone Jam rosak guys. Dah. Nanti repair. Boleh repair lah ni. Nak sekarangnya. Nak sekarang mana boleh, kena rosak tu. Jam tak masa ke kena rosak? Kalau nak sekarang mana boleh, kedai nak repair kan tutup. Sekarang ambil lah tu. Ambil sekarang. Ambil lah. Tahu pun. Lain. Handphone Jam rosak guys. Jam tak boleh main game guys. Dah. Jam, handphone Jam ni dah rosak. Nak kena repair. Handphone Jam ni dah rosak, nak kena repair. Kalau tak repair tak boleh. Baik, mana boleh pakai. Jam kena terima keadaan. Nak macam mana dah rosak? Kalau nak sekarang, nyah sekarang. Nyah sekarang. Tak faham bahasa ke? Nyah, Papa bagi Nyah. Besoklah repair hantar kedai. Tunggu lama. Tak tunggu lama, pakailah sekarang ambil Nyah. Nyah. Tak faham. Nyah. Hey. Dah. Jangan nangis. Jam tak faham bahasa ke? Handphone Jam ni dah pecah, dah rosak. Mana boleh nak main sekarang kalau dah rosak macam ni? Nak main apa benda?
Tak boleh tekan apa ha? Nanti besok kita hantar repair. Besok kita hantar repair. Boleh tukar skrinnya ni. Sebelum ni memang retak ke tak? Ha? Memang benar retak. Dah tu besok repair lah. Kalau nak sekarang mana boleh? Siapa yang boleh repair? Papa mana reti repair? Papa yang boleh mana pandai repair? Ya ilah nak faham bahasa. Kakak dah rosakkan. Kalau kakak rosakkan suruh kakak repair. Sekarang boleh baik? Boleh baik ke? Dah jangan nangis. Dah, macam kena redo. Entah siapa yang salah. Hey. Macam. Hey. Dah. Dah besok papa hantar repair. Kawan papa call kawan papa, dia boleh datang. Dia boleh datang repair. Kalau tak nak macam mana nak buat ulat tu? Sebab ulat tu masuk dalam cuaca ni. Ulat lampu. Dah. Macam nak beli handphone baru? Macam nak beli handphone baru tak? Kalau nak handphone baru diam. Nak ke tak nak? Nak ke tak? Itu nak ke tak? Nak tu bunyinya. Kalau nak yang baru diam. Jangan nangis dulu. Sabar. Kalau nangis tak boleh lah beli yang baru. Dah rosak lah macam mana? Tak boleh buat apa dah handphonenya. Hey. Mulalah papa nak marah ni. Kalau dah rosak nak buat macam mana? Bukannya pandai repair papa ni. Dah. Simpan dulu handphonenya. Diam. Simpan dulu handphonenya. Simpan dulu. Tak boleh buat apa, Sem. Kena sabar. Kalau tak nak sabar, Sem peluk handphonenya sampai baik sendiri. Macam mana dah rosak? Handphone Ultraman Cem rosak, guys. Skrin retak. Kakak lah ni. Bunyi lagi. Bunyi dia jadi tapi main tak boleh. Bunyi lagi. Rosak-rosak pun bunyi lagi, guys. Rosak. Bunyi je tapi main tak boleh. Main bunyi je lah. Kena. Main bunyi je. Dengar bunyi je. Besok baru boleh tengok bunyi. Besok baru bunyi. Main bunyi dulu. Besok baru boleh main handphonenya. Pegang. Dengar bunyi dulu. Dengar bunyi Ultraman dulu. Simpan. Simpan dulunya.